Jom kita masak ayam masak Thai. Yang biasa yang ni saya follow resipi Cik Nam lah. Okey, tu nampak macam orange, kuning-kuning. Kadang-kadang macam aku nak kena tukar lighting lah. Tapi jom kita start. Jadi kita tumis dulu serai. Kemudian kita tumis pangkisa. Ada bawang merah, bawang putih, cili besar merah, cili padi hijau, lepas tu dengan cili besar merah. Okay, sebenarnya kena letak cili besar hijau tapi dah habis pula. Okay, lepas tu kita masuk ayam yang telah digoreng ke dalam ni. Lepas tu kita masukkan pula bawang hola. Lepas tu urut. Lepas tu tambah air sikit. Lepas tu tambah sos tiram. Kemudian masukkan sos cili. Color dia akan jadi lebih cantik kalau korang pakai cili besar hijau kot. Lepas tu kita kacau-kacau. Lepas tu kita akan seasonkan. Rasakan dengan garam sikit. Tak payah letak Ajinomoto. Lepas tu kita masukkan pula jus limau purut atau limau nipis. Kalau tak ada kau pakai yang segera tu je lah. Okay, lepas tu dah siap. Kalau nak lebih kuah letaklah air lebih. Bye-bye.